Isu kemasukan pelajar antarabangsa ke Universiti Awam telah menjadi hot topik yang hangat diperkatakan kebelakangan ini. Terdapat beberapa pendapat yang hangat dibincangkan di sosial media berkenaan hal ini. Jadi, persoalannya, benarkah sebenarnya pelajar antarabangsa ini mengambil tempat pelajar tempatan di Universiti Awam di Malaysia? Kita akan kupaskan sebentar lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita bersiaran lagi untuk membincangkan topik yang sedang hangat diperkatakan dan diperdebatkan di media sosial berkenaan isu kemasukan pelajar antarabangsa ke Universiti Awam di Malaysia. Pada hari ini bersama-sama saya pakar lah. Kita pakar je kita jemput. Kita tak jemput orang lain. Profesor Insinyur Dr. Muhammad Syukri Abdul Majid, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNIMAP. Apa khabar Prof? Alhamdulillah baik. Okey, hari ni saya Prof okey, saya nervous. So kalau saya okey, Prof nervous. Okey, dan di sebelah Prof adalah Profesor Madya Insinyur Dr. Ummi Fazal Rahmat Ali, Pengarah Pusat Libat Sama Antarabangsa. Jadi macam saya katalah, memang pakar saja yang kita jemput untuk menjawab soalan panas pada hari ini. Okey, jadi isu yang saya katakan tadi adalah isu kemasukan pelajar antarabangsa ke UNIMAP. Dan apa yang diperdebatkan di media sosial adalah pelajar-pelajar antarabangsa ini mengambil tempat pelajar tempatan di Malaysia. So soalan pertama saya lah Prof. Kita dalami dulu. Apakah sebenarnya definisi pengantarbangsaan? Adakah pengantarbangsaan ini sekadar membawa masuk pelajar antarabangsa ke Malaysia? Atau sebenarnya banyak lagi aktiviti yang boleh dibincangkan bila kita sebut tentang pengantarbangsaan? Boleh Prof ulas sikit? Okey, kataan pengantarbangsaan itu adalah salah satu sebenarnya pengantarbangsaan bukan perkara barulah dalam pendidikan tinggi, especially pendidikan daripada Universiti Awam lah. Betul. Dia dah lama, kalau kita tengok pelan pendidikan tinggi 2015 sampai 2025, perkara tersebut memang dah ada dalam pelan tersebut, dan yang terbaru dalam yang dilancarkan dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia RPTM 2026 35 pun memang benda tu memang salah satu lonjakan utama dalam ekosistem pendidikan tinggi di Malaysia lah basically. So sebenarnya macam doktor sebutkan tadi, sebenarnya pengantarbangsaan ini bukan sekadar pelajar, bukan sekadar berapa ramai pelajar yang masuk, jumlah pelajar antarabangsa dan sebagainya. Sebab sebenarnya dia ada lebih besar daripada itu. Dia adalah ekosistem pendidikan tinggi itu sendiri daripada segi pendidikan, kemasukan pelajar, peluang mobiliti, pertukaran pelajar antara pelajar kita ke luar negara dan pelajar luar negara datang ke Universiti Awam di Malaysia. Pertukaran pensyarah sendiri untuk keluar negara dan jaringan global industri lah basically. So dia lebih besar dan even dalam ranking dan sebagainya benda tu dilihat. So dia tidak sekadar semata-mata melihat jumlah pelajar, tetapi dia actually lebih kepada ekosistem pendidikan tinggi itu sendiri supaya kita dapat memastikan pendidikan tinggi yang kita sediakan tu adalah berkualiti dan berdaya saing. Dan kita faham daripada apa yang Prof terangkan tu, senario tu bukan saja berlaku apabila benda tu diperdebatkan di media sosial lah. Maksudnya dia memang adalah perkara yang kita dah lalui di universiti sekian lama. Orang kata aktiviti ataupun aktiviti pengantarbangsaan ni memang itulah hakikatnya yang berlaku. Tetapi itulah apabila kita kembali kepada isu yang kita debatkan ni, apakah sebenarnya ukuran ataupun orang panggil sebagai indikator kejayaan pengantarbangsaan tu diletakkan kepada bilangan pelajar antarabangsa sahaja atau bagaimana? Macam saya kata tadi, dia ada sebahagian komponen daripada pengantarbangsaan. So sebenarnya of course kita nak pelajar datang ke Universiti Malaysia dan Universiti Awam, Universiti Awam. Tetapi macam saya kata tadi, kita lebih kepada ekosistem itu sendiri. Maknanya kita punya ekosistem pengantarbangsaan kita melibatkan pertukaran pelajar, melibatkan pertukaran staf, pendidikan berimpak bertaraf antarabangsa. So yang tu adalah semua ekosistem antarabangsa yang kita lihat dalam fokus kepada pasukan saja. So yang tu yang memberi indikator kepada pengantarbangsaan
sesuatu universiti tersebut. Dia lebih besar lah macam saya kata tadi. Kalau tu nak Dan tambah? jika saya tambah sedikitlah daripada penerangan Prof tadi ya, sebenarnya sebelum pelajar tu memasuki universiti ataupun mendaftar sebagai pelajar antarabangsa, kita sebenarnya telah melakukan banyak kita kata kerjasama antarabangsa. Betul. Bersama lebih kurang sekarang ni kita ada 132 memorandum persefahaman sama ada MOU ataupun MOA bersama pelbagai negara. Dan apa faedahnya tu, Dr. Dan Umi? ia juga sebenarnya faedah-faedahnya banyak. Ya. Jadi pelajar-pelajar ni, pelajar di universiti tersebut akan mengetahui Unimap dengan lebih lebih dalam, dan mereka berminat untuk mendaftarkan diri sebagai pelajar antarabangsa di sini. Betul. Jadi bukan sahaja macam Prof cakap tadi, bukan sahaja mendaftarkan diri sebagai pelajar antarabangsa, tapi melibatkan diri dalam mobiliti antarabangsa, kerjasama antarabangsa dan Pendidikan sebagainya. dan sebagainya Betul. lah. Ya. Jadi perkataan ekosistem tu tadi memang saya sangat tertarik lah, Prof. Saya rasa itu adalah satu perkataan yang menggambarkan keseluruhan aktiviti yang kita jalankan dengan pelajar antarabangsa dan pihak-pihak lain di peringkat antarabangsa lah. Saya rasa faedahnya bukan terletak kepada Unimap sahaja atau pelajar itu sahaja, tetapi banyak lagi di dalam ekosistem yang Prof sebut tadi adalah mendapat manfaat secara keseluruhan lah. Ya. Jadi senang ke sebenarnya pelajar antarabangsa ni nak masuk ke Unimap? Sebab apa yang kita tahu, dasar Kementerian Pengajian Tinggi ni, kemasukan pelajar antarabangsa dia kena lalu pelbagai bukan sekatan lah, ada gate lah kan, ada gate yang perlu ni. Contohnya immigration, EMGS iaitu Education Malaysia Global Services, sebelum dia mendaftar ataupun dibenarkan mendaftar di universiti ataupun di Unimap lah. Tetapi walaupun dasar ni jelas, Prof, kebimbangan yang berlegar di media sosial itu adalah mereka ni seolah-olah membanjiri sistem ataupun populasi di universiti. So apa pendapat Prof? Mungkin kita kena betulkan dia still pada saya adalah satu benda yang tidak tepat lah basically. Ataupun kita kena bezakan lah bila kita come to politics, and kita kena bezakan kita tak boleh guna politik dan juga perkara-perkara yang dibangkitkan tu dalam pendidikan sama ada pendidikan rendah ataupun dalam pendidikan tinggi. Betul. So kita kena separate supaya dia tidak mengganggu kita punya ekosistem pendidikan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita macam yang dikeluarkan oleh KUT, walaupun ada kegusaran, tak silap saya, daripada jumlah pelajar antarabangsa yang masuk yang ada di Malaysia sekarang ni lebih kurang kalau ikut just to give an overview, kita ada lebih kurang 600,000 pelajar di Universiti Awam dan di Universiti Keterangan ataupun yang dikeluarkan oleh KBT ada lebih kurang 56,000 pelajar antarabangsa. Tapi satu benda yang kita perlu ingat dan tekankan kepada semua, daripada 56,000 tu 38,000 adalah pelajar daripada grup ijazah tinggi. Maksudnya pelajar-pelajar yang menyambung pengajian daripada program master dan program Dr. Falsafah, PhD. Dan selebihnya lebih kurang 17-18,000 adalah pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat praasiswazah. So, kalau kita tengok yang ni, praasiswazah ni kalau kemasukan pelajar tempatan ni melalui UPU. Betul. Dan jumlah 17,000, 18,000 tadi sebenarnya hanya mewakili 3% saja daripada jumlah. Sangat kecil. Sangat kecil. So daripada 600,000 tu hanya 3% saja pelajar daripada pelajar antarabangsa, dan yang selebihnya pelajar daripada ijazah tinggi, master dan PhD. Dan even yang master PhD ni pun still 2/3 daripadanya adalah pelajar tempatan. 1/3 saja daripada pelajar daripada antarabangsa. So tapi kita kena ingat dua grup ni, satu adalah Malaysia UPU di mana pelajar antarabangsa ni lebih kepada over and above. Ya. Manakala lagi satu grup adalah pelajar daripada golongan ijazah tinggi yang kemasukannya adalah memang terbuka. Memang terbuka. Yang ni memang bukan kata terbuka untuk pelajar antarabangsa, pelajar lokal pun. Ini mana katalah sekarang ni pelajar kita 2/3. Katalah satu hari nanti kita ada peningkatan jumlah pelajar tempatan ingin menyambung pengajian di peringkat master dan PhD. Dia terbuka, kita boleh tambah, tak ada masalah. Betul. Dia tak ada kuota dan kita boleh tambah. Cuma sekarang ni memang kita ada lebih kurang 1/3 daripada antarabangsa, 17-18,000 daripada pelajar antarabangsa. Dan saya cuma nak highlight juga tadi yang perkataan dibanjiri tu, yang stigma yang tak telah ditakut-takutkan ke what not. Tapi dia katanya
32,000 32,000 daripada pelajar-pelajar China. Ya, betul. Yang ni pun kita kena betulkan. Sebenarnya China ni sekarang dia open dalam pengajian-pengajian luar. Dan kalau ikut dengan jumlah penduduk dia 1.5 bilion penduduk dia. Dan dia hantar pelajar dia keluar ni ramai. US yang ada sistem immigration yang lagi ketat dari Malaysia pun jumlah pelajar Cina hampir 300,000. Jumlah pelajar Cina di UK, di Australia ratus-ratus ribu. Cuma di Malaysia ni ada 32,000. Tapi jumlah 32,000 ni kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kecil lah. Ya. Very kecil. Considering jumlah penduduk dia 1.4 bilion. So kita tak boleh ambil comparison apple to apple. 30,000 ramai. Tak, kita kena tengok daripada secara menyeluruh. Kenapa ramai. Dan lagi satu, bila pelajar-pelajar datang ke universiti kita ni, sebenarnya dia menunjukkan institusi pendidikan tinggi kita ni berkualiti. Betul, menjadi pilihan kan. So kita perlu ada sedikit rasa bangga lah di Correct. situ kan. Correct. Sebab menjadi pilihan. Mungkin Dr. Mi nak tambah ke? Ya, betul. Saya bersetuju dengan Prof tadi dan apa yang Dr. Julie katakan mengenai saringan yang ketat. Memang kami di Pusat Libat Sama Antarabangsa memang berhubung dengan secara telus ataupun secara direct dengan pihak EMGS. Dan juga pihak immigration lah dalam penyaringan yang dibuat terhadap pelajar antarabangsa yang masuk ke universiti kita. Dan juga bukan mudah sebenarnya. Betul. Mereka melalui saringan-saringan yang tertentu dari sudut visa, dari sudut keselamatan negara, kesihatan. Yalah, kalau diikutkan, kalau kita tak buat saringan tu, yang tu mungkin baru betul banjir lah jadinya kan. Jadi saringan tu yang menyebabkan kita ada bilangan tertentu saja yang dihadkan untuk penerimaan di peringkat universiti. Betul. Okey, saya rasa dari segi dasar Kementerian Pendidikan Tinggi, dasar di universiti, benda tu sangat jelas. Jadi di antara penegasan lagi bagi Kementerian Pendidikan Tinggi dalam dasar pengantarabangsaaan pendidikan tinggi Malaysia, pengantarabangsaaan ini bertujuan meningkatkan kompetensi global. So dari segi ekosistem tadi, kita ni banyak sebenarnya graduan global ni, kita panggil graduan global, dia melalui rentas budaya. Kita pun dah banyak upgrade kurikulum kita untuk pelajar antarabangsa mengenali Malaysia dan sebagainya. Jadi UNESCO dan OECD sendiri pun mengiktiraf bahawa pendedahan kepada persekitaran pembelajaran antarabangsa ni dia membantu meningkatkan kemahiran insaniah, pemikiran kritikal dan kebolehpasaran graduan. Tetapi ada yang mengatakan timbullah isu bahawa kita ni universiti hanya memberi manfaat dari segi penarafan atau kewangan sahaja. Maksudnya kita ni mementingkan money matters lah, duit masuk yang banyak daripada pelajar antarabangsa. Saya rasa senario ni kita pun dah selalu lalulah di universiti. Apa sebenarnya manfaat yang diterima oleh pelajar tempatan apabila pelajar antarabangsa ada sekali? Tadi saya rasa Prof dah mention juga a little bit lah. Mungkin dari segi CIE, aktiviti pelajar antarabangsa ni macam mana dia sebenarnya around dengan pelajar tempatan di UNIMAP? Terima kasih atas soalan tu. Memang satu soalan yang sangat baik lah. Di mana bukan sekadar pelajar antarabangsa ni bukan sekadar memenuhi universiti lah ataupun as a student biasa, tapi mereka memberikan pengalaman antarabangsa kepada pelajar kita. Jadi bila mereka datang ke sini dengan kepelbagaian budaya, kepelbagaian bahasa, dan pada masa yang sama mereka menuntut ilmu di Perlis, tinggal di asrama-asrama kita. Linger around dengan pelajar-pelajar kita, mengikuti program-program contohnya inovasi bersama pelajar tempatan, program kesukarelawanan, program-program yang melibatkan penyelidikan, akademik, mobility dan sebagainya. Jadi pelajar kita memang mendapat manfaat daripada pelajar antarabangsa ni yang seperti saya nyatakan sebentar tadi. Jadi bukan sekadar pelajar antarabangsa mendapat manfaat daripada UNIMAP, win-win lah kan. Pelajar UNIMAP pun mendapat manfaat yang sama lah. Malah lebih lagi saya rasa. Sebab kita tak ada peluang nak keluar negara all the time kan. Yang tak pernah pergi kan. So dari situlah kita boleh belajar tentang budaya yang berbeza. Mungkin saya boleh tambah sikit. Memang saya setuju sangat sebab kita
ramai pelajar-pelajar daripada kampung, daripada, mungkin tak pernah keluar pun. So this adalah peluang-peluang mereka untuk berinteraksi. Yang terkata tadi, rentas budaya, rentas pemikiran. Kan? Mungkin pemikiran bila kita ada macam kita kan very technical, universiti technical, banyak program itu program kejuruteraan dan teknologi. Program kejuruteraan dan teknologi ni kita banyak orang kata assignment yang secara berkumpulan. So this is where they communicate. Jadi percambahan minda tu across pemikiran, budaya dan sebagainya. Benda yang berbeza kan. Yes. So yang ni menyediakan kita punya graduan nanti bila dia kerja nanti dia akan bergaul dengan all kinds of people kan. So this menyediakan mereka menjadi what we call it tersedia industri global. Bukan di Malaysia saja kan. Citizenship. Betul. Okey, jadi kembali kepada kisah penarafan tadilah, apabila kita dah bincang tentang kewangan, tentang situasi di universiti, penarafan ni selalu disebut-sebut QS ranking, Times Higher Education. Dia banyak melibatkan penlibatan ekosistem antarabangsa tadi adalah salah satu indikator di dalam penarafan inilah. Jadi kenapa bagi Prof perkara ini adalah pentinglah untuk UNIMAP dan universiti awam yang lain lah. Pengantarbangsaan ni dikira sebagai salah satu elemen. Kenapa dia penting bagi Prof? So sebenarnya memanglah kita nak universiti awam ni menyediakan peluang pendidikan kepada rakyat Malaysia lah, kepada semua masyarakat umum Malaysia. Tetapi kita kena sedia maklum kita nak bersaing di peringkat antarabangsa juga. So supaya program-program graduan-graduan yang kita sediakan ni bukan saja compete daya saingnya di dalam Malaysia. So in order kita nak menyediakan tu, jadi kita kena sediakan antarabangsa itu bukan dari sekadar ranking tu saja, tapi dari segi sebenarnya kalau kita tengok ranking tu dia nampak je ranking, tapi dalam tu ada elemen-elemen akademik, ada elemen pendidikan, citasi, input daripada industri dan sebagainya. Bukan sekadar bilangan. So all those yang tadi saya kata adalah yang menyediakan ekosistem kita tadi. So kualiti pendidikan tinggi kita sentiasa berdaya saing dan di tahap global lah. So yang kita nak. Betul. Yang kita nak. Benda yang orang tak nampak, Prof. Orang hanya nampak bilangan, kewangan, ranking. Sebenarnya tu nak capai ranking tu bukan senang kan, Prof? Yang tu satu lagi yang benda yang mungkin kita tak nampak is long term investment kita. Bila kita ada pelajar-pelajar ni, contohnya yang tadi saya kata banyak pelajar postgraduate. In 5 years, 10 years time mungkin pelajar-pelajar ni boleh balik ke negara mereka menjadi somebody. Yang seorang pengusaha besar. Dah ada pun kan alumni CEO, kita kan. alumni, CEO. Ada pagi ni kita ada komunikasi dengan dia punya universiti, dia punya VC adalah alumni UNIMAP. So dia datang balik ke UNIMAP, dia contact balik UNIMAP, kita jalinkan hubungan kerjasama. So banyak-banyak begitulah. Bila kita lahirkan graduan kita ni, dia akan 5 years, 10 years time dia akan jadi mungkin jadi CEO a big company. Dia akan jadi seorang pengusaha besar, seorang mungkin menteri. So these people akan kembali ke Malaysia untuk invest sama ada invest daripada teknologi, invest daripada knowledge, talent, knowledge dan sebagainya. So this is long term investment yang sepatutnya turut kita maklumkan kepada semua masyarakat umum lah. Betul. Bukan sekadar mengambil tetapi yang keluar tu lebih penting lah. Sebab kita contohnya pelajar-pelajar antarabangsa kita ni sebagai duta kecil. Duta kecil macam mereka sebagai duta kecil di UNIMAP kembali ke negara asal mereka menjadi somebody, datang semula sebagai alumni yang beri balik kan, memberi balik kepada universiti mereka kan. Jadi betul lah apa yang Prof cakap tadi. Kita nak letakkan bukan saja UNIMAP, Malaysia di persada dunia. Betul. Bukan sekadar nama tu kita nak ranking, kita nak bilangan, tak ada so hubungan antarabangsa tu penting. Yang itulah yang kita kena fahamkan kepada umum lah kan. So ini peluang lah untuk kita bagi sama-sama sharing kefahaman. Jadi dari segi ekonomi tempatan, pelajar-pelajar ini sebenarnya kalau kita ikut Bank Dunia sebenarnya menjelaskan pendidikan tinggi merupakan satu bentuk ekspor perkhidmatan yang mampu menjana pendapatan negara. Jadi
menarik pelaburan ilmu ni merangsang juga kepada pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan. Jadi mungkin Prof atau Dr. Umi boleh komen berkenaan perkara inilah. Okey, mungkin dari segi macam saya kata tadi, pelajar international ni datang Malaysia, dia bukan sekadar datang dan belajar lah. Dia datang dengan, of course, dengan sebuah kewangan. So dia datang sini, dia akan menyewa rumah. Dia akan kedai berbelanja, mungkin kedai Tom Yam Pak Ali whatnot kan. Dia akan beli dan nanti dia akan bawa lagi family to visit tempat dia belajar dan sebagainya. So benda tu adalah benda-benda yang kita tak nampak, indirect yang investment atau indirect punya contribution kepada ekonomi negeri. Betul. Kan? So pada masa yang sama Prof, mereka hadir untuk convocation contohnya. Bila lagi ramai kan, lagi ramai selalunya bawa datang. banyak lagi tempat-tempat menarik yang memang kita nak tarikan-tarikan ni kita nak promote kepada pelajar antarabangsa, keluarga mereka. Kemudian word of mouth kepada saudara mara ataupun kawan-kawan di negara asal untuk datang melihat keindahan Perlis terutamanya. Ya, betul. Jadi mungkin soalan terakhir lah kepada Prof dan Doktor. Okay, Malaysia ni sebenarnya mempunyai aspirasi yang sangat tinggi lah untuk terus menjadi hub pendidikan tinggi yang terkenal dan bertaraf dunia. Dan sebenarnya macam Prof kata tadi, kalau dibandingkan Malaysia dengan negara lain, bilangan dekat Malaysia tu betapa kecilnya kan, kita nak bandingkan dengan pengambilan pelajar antarabangsa di negara lain. Tetapi dalam konteks UNIMAP ni sebagai universiti TVET, bagaimana Prof ataupun Doktor melihat masa depan pengantarbangsaan dan apa fokus UNIMAP sendirilah dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang? Yes, terima kasih. Untuk sekian kali itu saya nak beritahu yang macam saya kata tadi, kita kena betulkan persepsi yang antarabangsaan ataupun kemasukan pelajar-pelajar antarabangsa ini sebenarnya tidak langsung mengambil tempat pelajar-pelajar tempatan. Yang itu yang paling betul kita kena perkara yang kita kena tekankan. Sebab dia ada dua kolam yang berbeza macam tadi. Satu pelajar-pelajar prasiswazah, satu pelajar-pelajar pasca siswazah. Pasca siswazah ni dia memang buat PhD dan master, so dia yang tu dia terbuka. Dan macam saya kata tadi, kedatangan kelompok atau pelajar antarabangsa sebenarnya dia beri manfaat kepada pelajar-pelajar tempatan dalam menyediakan pelajar-pelajar tempatan ini supaya dia lebih berdaya saing, lebih berkualiti untuk dia punya graduan yang kita hasilkan. Yang tu kita kena tekankan. Okey. Seterusnya untuk UNIMAP sendiri, dalam konteks UNIMAP, memang sebenarnya kalau UNIMAP kita ada lebih kurang 600 ke 700 pelajar antarabangsa. Which is contribute kepada lebih kurang 4% secara total pelajar antarabangsa UNIMAP. Dan kalau kita ambil prasiswazah dalam 2.8% sahaja. Mungkin sebab kita agak di Perlis dan mungkin sedikit jauh berbanding dengan universiti lain yang di Lembah Kelang, di ibu kota, yang di Kuala Lumpur dan sebagainya. So tapi kita still, aspirasi pelajar antarabangsa kita still ke depan lah. So kita expect going forward ke hadapan ni kita sasarkan pelajar-pelajar antarabangsa meningkat daripada 600-700 kan mungkin ke 1000 ke 1200 in couple dalam beberapa tahun yang akan datang ni lah. Dan daripada situ kita akan dapat menyediakan graduan-graduan kita yang boleh communicate dengan grup pelajar antarabangsa ni, dan akhirnya graduan kita ni adalah graduan yang sama-sama apa yang kita katakan bertahap daya saing global. Dan tersedia industri bukan lokal, Antarabangsa. Okey, Dr. Umi. Dan pada masa yang sama, kita bukan sekadar membawa pelajar antarabangsa ke UNIMAP, tetapi membawa UNIMAP ke persada antarabangsa. Lebih dikenali, lebih banyak hubungan antarabangsa yang kita lakukan, dan pelajar antarabangsa yang kita bawa masuk adalah pelajar-pelajar yang telah disaring dengan sangat ketat, dan kita pastikan pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar yang akan membanggakan Universiti Malaysia Perlis, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih. Setuju sangat. Insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Prof dan juga Dr. Umi di atas banyaklah saya rasa pencerahan kepada pihak di luar sana yang sedang membincangkan, mendebatkan hal ini.
kita memang tak boleh nak nafikan bahawa setiap perkara itu ada pros dan cons dia lah ada. So jadi kita pertimbangkan manfaat ataupun the positive side of isu ini. Perkara-perkara yang tidak betul itu kita check dulu ataupun kita semak dulu faktanya. Okey, sekian sahaja dari kami podcast Unimap pada hari ini, dan kita akan jumpa lagi insya-Allah di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih.